Oi. Punya banyak. Wow. Wah, banyak ni kak. Ini apa kak? Cucur sayur bilis. Cucur sayur bilis. Betul. Ini kira macam mana kak? Kira satu set RM5 ada 20 biji. Oh, satu set RM5 RM5, 20 biji. Oh, kalau yang ni kak? Ini cucur jagung, ini cucur manis. Oh, cucur manis, cucur jagung. Ya. Kalau yang ni kira sama juga ke macam Sama mana? juga boleh campur. Boleh campur. Ya. Oh, kalau ini cucur udang lah kan? Cucur udang. Oh, besar-besar ya kak. Boleh. Okey lah kak, bagi saya satu set ya kak. Boleh? Okay. Banyak korang nampak. RM5 ni banyak ni. Bagi penuh ya kak. Banyak sangat Alah, ni. itu RM5 20 biji memang cukup dah. Kak, kalau ini ada datang dengan sambal lah? Ada sambal sos. Sambal sos. Sambal sos ni akak buat sendiri. Oh, homemade lah ni? Ya, betul. Oh. Okey kak. Terima kasih. Terima kasih. So jom kita rasa sikit dia punya cucur sayur bilis dia. Nampak? Crispy. Okay, kita try semua. Dia bukan cucur yang berminyak tau, yang macam simpan minyak ke apa. Korang takkan rasa muak lah bila makan. Jujur cakap sedap Nampak kan? Penuh ni RM5 dia bagi 20 biji sekali dengan sos. So kalau korang nak try, korang boleh datang dekat Stesen 6 Kota Damansara. Apa-apa pun, jom kita.